Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi dengan saya Fendi dalam vlog. Kali ini kita berada di Ipoh nak buat kerja sikit. Lepas tu kita jalan-jalan, makan-makan. Kita tengok apa yang menarik ada di sekitar Ipoh. Ayo! Ni kari pak sardin sebiji RM3.5. Kari pak ayam cheese sebiji RM3.5. Dekat mana? Dekat. Okey, inilah dia suasana tempat saya bekerja. Saya bekerja kat dalam sana dan kat sini memang banyaklah pameran-pameran dan juga peniaga-peniaga kita yang menjaga macam-macam. Ini dia. Pam bomba pun ada. Itu dia. Pam bomba sador. Wow. Awak roh. Oh, tu kereta accident tu. Potong nak tengok. Potong. Okey, potong. Okey. Buat Dia pakai hidrolik bang. Kekuatan kita cuma kita pegang tu, kita pakai throttle je lah. Buat tutup. Yang buat ada hidrolik lah. Yusuf orang besar, banner jatuh. Banner jatuh tak apa. Banner jatuh tak ada basah. Alhamdulillah. Baik. Ni dia. Bihun sup. Bihun sup mantapnya. Dengan nasi ayam. Dekat Ipoh. Baik. Itu dia. Kerja kita dah settle dah dekat sini. Kan? Dah settle dah kerja kita dekat Ipoh Perak ni. Lepas ni kita nak pergi jalan-jalan. Kita nak tengok apa yang menarik ada di sekitar Ipoh pula. Jom. Alhamdulillah, tadi kita dah habis event dah dekat Meru. Lepas tu on the way nak balik, ada brother ni dari nasi ayam dan juga bihun sup periuk besar. Dia panggil saya. So rasa dia punya bihun sup cakap tak boleh lah, saya nak kena balik kan. Lepas tu dia tak apa bang, dia bungkus bagi kat kita. Dia punya ni apa, bihun sup daging. Dia kata abang kena try. Kalau abang try nanti abang teringat memang abang. Dia pasal dia teringat dia tu. Apalah, dia cakap abang balik, abang makan, abang review tengok. Kita ni jenis amanah sikit. Jenis amanah ni dia kalau orang bagi kita review kan, nampak. Dia punya bihun sup tu banyak daging lah. Bihun sup dia memang banyak daging. Berlambak-lambak abang ambil gambar daging di bawah tu dia tu. Bihun sup dia memang banyak daging dia. Lepas tu saya tanya dia ada kedai, dia cakap tak ada kedai lah. Dia menjaga, ada event macam tu dia PM menjaga. Dia pun rainbow kan. Tapi tak apalah, rainbow tak rainbow, orang bagi. Let's go try, kita review sikit lah. Sebab selama 2 hari event tu dia ada kat situ lah. Tapi tak apalah, lepas ni kalau mana-mana dia pergi ada dekat event kan, apa pergi lah cari dia.
panas lagi. Panas lagi. Berasap lagi mat. Tu dia. Dia saya tak tahu biunsuk jenis apa sebab dia ada bagi sambai macam kicap juga. Kita buat review dalam bilik hotel sebab saya tadi ingat nak pergi makan kat luar tu. Ingat nak pergi makan kat luar. Lepas tu sekali dia kata tak apa bang, main ambil. Kita pun ambil orang belanja kan. Saya tak pergi makan, nak review lah makanan-makanan sekitar Ipoh ni. Tapi tak apa, dah ada rezeki orang bagi. Kita rasa dulu tengok biunsuk dia macam mana. Sebab ni hari pertama saya dekat Ipoh untuk event 2 hari kat sini. Kita jalan-jalan kat Ipoh sambil-sambil kita buat kerja, sambil-sambil kita makan-makan jalan. Kita tengok apa yang ada di sekitar Ipoh, yang menarik ada kat sekitar Ipoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa kuah dia dulu. Bismillah. Hui, kuah dia baik macam biunsuk utara. Macam biunsuk Kedah biasa. Kuah dia. Ada rasa daging dia yang sangat kuat juga. Alhamdulillah. Ui, sedap. Patutlah dia kata, main rasa tengok orang tahu rindu tak rindu. Sebab dia jual nasi ayam, saya duduk tengok nasi ayam payuk besar dengan biunsuk payuk besar ni selalu macam main-main daripada Kedah, daripada Kulim style macam tu payuk besar tu. Alhamdulillah, daging banyak, daging lembut elok. Daging belambak. Daging belambak. Tak apa nak nampak pun, terbalik lagi. Apa tahu. Okey. Suasana di sekitar event dekat Meru ni. Dekat Meru Ipoh bukan Meru dekat Kelang tu. Ni Meru Ipoh. Lepas tu lepas makan ni kita rehat sat. Lepas ni kita nak pergi jalan-jalan tengok apa yang menarik ada lagi di sekitar Ipoh. Siapa yang nak makan biunsuk apa sekitar Ipoh ni boleh cari dah abang ni. Abang yang jual nasi ayam biunsuk payuk besar. Sedap, memang sedap. Malam ni kalau tadi kita siang ada di Meru untuk event kat Ipoh, dan waktu malam kita berada di gerbang malam dekat Town Ipoh. Rasanya ni first time ni saya sampai sini ni kan, first time sampai sini, dan tak tahulah tengok apa yang menarik ada kat sini. Banyak baju ni kat sini, banyak baju, ada banda-banda juga. Dah ramailah turis-turis kat sini. Dah 100 macam baik baju dia ni. Kain dia sedap. Nampak. Ni ada baju kelawak juga. Baju kelawak cantik-cantik. Ui, cantik baju kelawak ni. Buat sembayang boleh kau ni. RM25 dah, RM10 dah, RM10 dah. Nampak. Nasi kandang ke apa tu? Nasi lemak. Besar gila ayam dia tu. Uish. Beli kat mana ni? Beli kat Timur Rapat. Memang set dia macam ni Berapa ringgit ni? RM9. Berbaloi. Saat kita pergi cari. Nampak. Kat gerbang malam ni ada juga orang buat apa ni? Assalamualaikum. Buat inai. Bukan tattoo Bukan. Halal. Ui, dia punya design macam tu nampak orang. Belajar buat kat mana ni? Sendiri So tangan sendiri dia lukis dulu. Dia jadi cantik kecil-kecil tu. Cantik betul. Cari boleh? Nampak tu. Ui, sedap tengok dia makan. Nampak tu. Tapi memang betul. Besar tu RM9. Ayam dia besar betul tu. Tak boleh tahan.
Tak puas hati terpercaya. Okey. Dan ada juga bandar-bandar kat sini, kasut bandar. Siapa nak cari kasut-kasut. Anak-anak pun ada juga, sepasang RM30, dua pasang RM50. Maklulah budak-budak ni dia pakai kejap je, lepas tu tolak. Banyak tu. Saya nak jalan-jalan lagi dekat Gerbang Malam. Dan kat sini orang dah mula ramai. Dia buka pukul 6 tak silap saya. Pukul 6 sampai pukul 12. Malah saya sampai lewat pukul 12.30, pukul 1 dah tutup dah. Dah kurang orang dah. Ni dah Tokek Perfume. Tokek Perfume nama je. Party perfume import dari France dan juga Swiss. Oh ya, dahsyat. Kan? Baru sebut tuan, batuk terus. Terkejut bang. Terkejut Terkejut. Nampak macam-macam ada. Yang ni cantik yang ni cantik. Yang ni 100 lebih ya. Beli kat saya 200.5, beli kat abang ni 180 je. Macam-macam kulit ada. Yang tak ada kulit monyet, kulit lipas, kulit lalat tak ada lagi. Sebab apa? Tak boleh nak kutip. Jenuh nak sambung. Baik bang. Itu dia. Foodie Fendi channel. Foodie Fendi. Dia keluar asap Asap bang. Janganlah. Asap tau. Weh, ni boleh buat cuci motor. Cuci motor tak cukup bang. Taklah isi air. Ni tengok, tunjuk dia. Oh. Macam biasalah, dia barang-barang yang selalu kita jumpa dekat uptown downtown juga. Ada perfume, ada handbag, ada perhiasan aksesori wanita, gelang-gelang emas apa semua tu ada lah kan. Dan ada jugalah untuk lelaki ni ada jual cap juga. Nampak cap banyak. Cap dia banyak. Cap dia banyak. Siapa suka pakai cap boleh lah beli kat sini. Dan kat sekitar ni banyak hotel, ada kedai-kedai makan. Ramai lah orang lepas-lepas makan, orang main lepak kat sini. Baju dia cantik lah. Monkey dia Luffy, banyak baju dia. Smart-smart ni, RM25 ni. Nampak lah. Anak muda suka pakai ni. Kita ni dah tua dah. Ada stiker juga tau. Oh, yang ni abang YouTuber ni. Ya, saya. Jangan picit. Aduh. Dia jumpa dia picit ke? Okey. Picit muscle. Dia macam kenal. Biasa tengok. Assalamualaikum. Salam. Sihat tuan. Menjaga stiker Menjaga stiker Ni pun tak habis susun lagi ni. Tak habis susun. Kau tak habis jual ni? Oi, jual habis. Okey, Tapi tu kosong tu. Nampak. Nampak. Tak ada sembang ni, nampak kosong meja tu. Nampak. Banyak macam-macam ada. Dunia tipu-tipu. Weh, bagus ni. Ni stiker dakwah ni. Ni stiker dakwah ni. Budak Yamaha, budak Honda semua ada. Weh, smart ah. Fridge magnet dah, fridge magnet. Nampak I love Ipoh. Smart ah. Fridge magnet dah. Pola kansar pun ada. Baik, pin pun ada kat sini juga. Ni dulu kolektor suka ni dekat apa ni, bag, cap. Ni budak grunge ada ni. Ni Red Hot Chili Pepper ni. Itu dia. Dia mengingatkan saya kepada zaman-zaman dulu. Budak yang banyak sangat knowledge tu. Okey, dia cover, dia button-button tu budak-budak sekolah zaman kita dulu duk collect style lah button-button tu, stiker-stiker tu. Baju ni pun cantik kan ni. Ni saya tak tahu berbual kuasa berapa ni. Dia tak apa nak berbual sangat. Kalau datang Ipoh, Gerbang Malam ni memang hampa kena singgah lah. Kena singgah. Nak beli kasut pun ada juga. Banyak ni kasut bau-bau kat sini. Dia tak beli pun tak apa. Tapi dapat berjalan kat sini pun dah okey dah. Dia dapat release station dah. Itu yang kita nak. Dapat release station. Macam-macam ada kat sini. Nampak dah. Dia tulis kat atas tu. Singgah lah. Macam-macam ada.
Ni dah dia orang kata. Suasana di gerbang malam di Ipoh Nampak kasut berlambak-lambak. Tu dia. Mainlah. Nak cari kasut raya pun boleh lagi. Kan? Menarik. Okey. Dan blog ni bukan kat sini ya. Tak sambung lagi. InsyaAllah kat lokasi lain tak. Macam-macam ada kat sini. Siapa yang rajin jalan, seronok nak jalan-jalan, kan, mainlah kat sini. Weh, jom kita tengok payung-payung sikit kedai makan kat sini. Ni dah dia menu makan malam kita. Nasi lemak, ada ayam crispy, telur mata dengan sambal. Alhamdulillah. Dia kafe belakang lorong ni, asal dia tadi duduk sembang dengan dia punya bos tu. Bos dia ni dulu menjaga sepepat tepi jalan. Kan. Bos dia dulu menjaga sepepat, lepas tu dia start menjaga kat sini. Jual yang simple-simple, goreng-goreng, jual mi segera, dan dah ni dah banyak menu dah lah. Tak rasa punya nasi tu sedap, nasi lemak dah, wangi. Nasi lemak dia wangi elok, lepas tu berlemak. Ni baru nasi lemak. Nasi lemak makanan telur tu je pun sedap. Tak rasa ada sambal tak? Pandai jalan tu. Dia nasi lemak utara punya style lah. Sambal dia pun ada rasa pedas-pedas, hitam bilih dalam sambal juga rasanya. Baik ya. Nampak simple. Kan? Duduk belakang lorong relax. Macam saya cakap, kalau kita pandai explore dekat Ipoh ni, kita akan jumpa lah makanan-makanan, kedai-kedai yang best-best dekat lorong-lorong macam ni. Sebab Ipoh ni dia saya macam sikit lah. Ipoh ni dia agak klasik lah. Sebab bangunan-bangunan dia pun bangunan lama je. Best. Minta payung sikit depan tu, memang kereta duk queue orang tengok. Tu dia. Kita tengah makan, ada orang babai. Seorang-seorang hari ni. Kalau saya travel, saya buat team juga untuk buat vlog, buat video. Tapi hari ni seorang-seorang. Naik motor pula tu. Dari Putrajaya naik motor. Raja. Tak apa. Ipoh minggu ni dia agak jam sikit. Naik motor tu pilihan yang tepat jugalah. Kan? Okey. Pada siapa yang ada sekitar Ipoh, bolehlah sampai ke town Ipoh ni kan. Sekitar Ipoh ke Taiping ke, yang bercuti ke Ipoh ke, boleh singgah kafe belakang lorong. Ataupun budak tu berita tadi, dia punya pekerja berita tadi Kenanga, dekat Kenanga kan. Alhamdulillah, nasi lemak dia sedap. Jemput datang. Alright, selain daripada gerbang malam, lepas tu ada 2-3 tempat lagi, tempat untuk pergi makan juga kan. Gerbang malam tadi pergi shopping lah. Tadi dekat sana. Dan kita kat sini ada dekat Kinta River Walk. Dekat sini banyak lah kedai-kedai makan kan. Tempat orang bersantai. Kat sini dia macam relax sikit. Kinta River Walk ni dia ada jambatan dua. Tu jambatan tu yang kita cross tadi tu. Lepas tu boleh cross belah sana pula. Alright. Sini dia relax sikit lah. Macam tempat minum kopi.
Lepas tu tempat bawa anak-anak main apa tu? Main ni benda ni. Ni. Nampak tu. Ni kita nak cross balik. Tadi kita naik kot sana dan ni kita cross kot satu lagi jambatan. Merasalah dua-dua jambatan. Tapi okeylah, adalah tempat lepak-lepak dengan family dekat Ipoh ni. Kalau siapa-siapa sampai Ipoh kan, dia tak nak bising-bising sangat macam dekat Gerbang Malam tu, boleh main dekat sini. Memang relax. Dekat Kinta River Walk. Ni berjogging pun best kat ni, siang-siang kat sini ni. Alright, selesailah sudah vlog episod pertama dekat Ipoh ni. Dan best lah Ipoh punya, macam-macam sebenarnya. Kalau kita pandai masuk lorong tu lorong ni, pandai explore sebenarnya, jumpa macam-macam. Okay, kita jumpa next episode. Assalamualaikum. Siapa-siapa orang kita. Leman, makan lek-lok. Esok nak pisah dah dengan kawan-kawan hang. No orang nak main ambil hang dah. Raya haji dah nak sampai tau. Lek-lok. Kawan lek-lok, jangan duk gaduh-gaduh. Assalamualaikum je. Waalaikumsalam. Ya. Maju hang lah ni. Dengar cerita duk belah lembu pula banyak. Adalah dah 300-400 ekor. Maklumlah raya haji nak dekat. Ramai orang nak buat korban. Lembu tak pernah cukup. Betul lah. Dengar cerita dekat PPN Beruas Perak ni. Lembu banyak. Banyak. Tak payah nak pening-pening nak bagi tahu. Yang mana yang duk muskil duk kata macam tak ada lembu lah nak buat korban. Lembu kecil lah apa semua. Dekat sini tak payah risau. Ada grade dia lembu apa? ada grade. Kita ada grade nak besar mana. Harga pun kita bagi cun-cun. Harga bermula pada 5,000 sampai ke atas. Sampai kat atas lah. Tengok bajet lah. Tengok bajet lah. Tapi kita tengok lembu kat sini semua sihat-sihat tu. Sihat-sihat apa semua. Dan nak bagi tahu juga dekat depa ni semua, yang lembu ni kalau hangpa nak ambil bawa balik kat tempat hangpa korban pun boleh. Nak kami uruskan pun boleh. Kira dia nak bawa balik daging saja pun boleh. Nak bawa balik daging saja pun boleh. Tu dia. Nak potong macam mana, semua kita boleh buat. Semua potong kat sini pun boleh. Semua boleh, kita boleh buat. Kira ada rumah sembelih, ada semua siap kat sini Semua lah. ada. Tengok tempat kita pun bersih apa semua. Jadi jangan pening kepala. Hampa siapkan bajet untuk kita nak buat korban. Okey, boleh telefon nombor kat bawah ni. Itulah aku ingat nak ambil seekor dua lah. Nak buat korban kat tu ni. Ada. Aku dah simpan kat hang yang Brahman. Wish, yang tu besar tu. Ya Brahman punya kalau kena. Apa man? Brahman. Tu steady tu. Ada dua orang tu man tu juga tu. Yang tu tak boleh pakai. Tu tak boleh. Saya. Yang ni nama jangan lupa Roger. Cok. Bukan kaling-kaling lembu dekat PPN ni aja. Ini hang nak save macam ni pun ada tau. Ni berat berapa ni, Cok? Ini berat dia boleh cecah sampai 400 kilo lah. Kalau macam ni pun 600 kilo dah ni. Aku pun tak timbang dia lagi, tak tahu. Itulah, siapa ada bajet lebih, bolehlah ambil ni. Ni atas 10,000 lah rasanya. Tapi ada lagi besar pada ni. Ada lagi ya? Ada lagi besar pada ni. Belah sana. Tunggu lagi. Kontak lah kami kalau nak korban nanti. Tak boleh. Nak naik kat Padang Masyar. Nak naik lembu kat Padang Masyar.